menyanyi ke Indi. Oke, tinggal baik kok tutup gitu. Oke. Hasil mesyuarat bersama pejabat tanah dan talian DPG serta Mari kita nyanyi. Perkhidmatan Air Negara Sepang. Lah ketutupan kita kipasin. Hubungan kesenan dan atas panjang laporan lengkap di info.awali.com. Oke, nyanyi. Baik, 1, 2, 3. Happy birthday to you, Daddy. Happy birthday to you, Daddy. Happy birthday to you, Daddy. Happy birthday to you. Panjang umur serta mulia, serta mulia, serta mulia. Bandai. Happy birthday to you, Daddy. Apa pasangan no? Hongos. Happy birthday. Was birthday. Nah, kau anu lah tuh nah, Daddy. Suap Daddy. Ay na, telepon dia lo. Kasih telepon ya Cik, ya lo. Cik, telepon apa ya lo? Sedap sedap. Masalah bukan hanya tentang penjualan semata-mata, penjualan baik, kekuatan dalam membina hubungan perniagaan, tingkat pengetahuan, menghasilkan perniagaan anda. Saksikan segmen Jiwa Zani setelah kami awal pagi dan Niagawani setiap Isnin 7 Khamis di saluran 501. Masing-masing merupakan pendidikan utama jelajah Jiwa Zani. Kan berkurang saja dulu. Ya. Sultan Ibrahim akan berangkat mengadakan lawatan negara ke Arab Saudi dan Bahrain bermula Isnin ini, sekaligus membuka lembaran baru dalam hubungan diplomatik. Sultan negara dalam kenyataan memaklumkan lawatan ini adalah lawatan negara pertama Sultan Ibrahim ke Arab Saudi. Terakhir lawatan negara dilakukan pada tahun 1984 oleh Al-Wahid Sultan Ahmad Shah. Tidak Seri Paduka Baginda dijadual mengadakan pertemuan empat mata dengan Putera Mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman di Istana Yamaha. Tuh nah kami potong kek hari jadi Daddy. Iskandar Al-Hajj, Tunku Abdul Rahman Al-Hajj dan Tunku Abu Bakar Al-Hajj. Kek hari jadi Daddy itu nah. Datuk Seri Muhammad Khalifudin sebagai Menteri Perniagaan. Lawatan itu menunjukkan komitmen terbesar Malaysia bertumbuh hubungan dua hadap dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi, pertahanan, geopolitik dan hal ehwal Islam. Happy birthday. Saudi, Sultan Ibrahim akan berangkat ke Bahrain. Nah, happy birthday Daddy. Sultan Raja Hamad Isa Al Khalifa sekaligus mengukuhkan hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak 1934. Ini akid dari. Anak gambal. Anak gambal. Anwar Ibrahim terpaksa membatalkan lawatan kerja beliau ke Negeri Pahang atas nasihat pasukan perubatan. Dalam kenyataan waktu pejabat Kita tinggal sebaik. Baik-baik yang sedang tinggal sebaik-sebaik. selepas mengalami sakit belakang. Sebelum ini beliau berjadual meneruskan lawatan kerja ke Pahang pada Ahad selepas tiba di ibu negara dari mesyuarat Pemimpin Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2025 pada Sabtu. Namun atas nasihat pakar perubatan, Perdana Menteri Jadi sangat pejuang di kau. yang secukup Iya kan? Anwar Ibrahim turut menzahirkan permohonan maaf beliau pada rakyat Pahang yang telah bersiap sedia bagi menyambut kehadiran beliau. Nah, semikul nak. Kalau online kelas
kepentingan. Perdana Menteri diberi kesihatan yang baik dan dapat berehat secukupnya. Polis pengguna akaun Thread dan anggota berkata rakyat kampung tetap bersemangatnya Anwar bekerja untuk negara dan dalam masa sama Perdana Menteri memiliki sejarah sakit belakang dan turut mendoakan agar Anwar dikurniakan kesembuhan dan kesihatan yang baik untuk terus memimpin dengan cemerlang. Dalam hantaran lain, Omar Wadda menulis, adakala melihat Anwar bekerja tahun ini seolah Bye-bye. pertama dan terakhir jauh kerana Tuhan terlalu kuat bekerja. Tu na lang. Aisyah berkata,